Kalau ada apa-apa masalah dalam pengaliran balik pada jantung, dia akan jadi masalah. Nama saya Dr. Tan Kee Lian, pakar bedah perunding vaskular dan endovaskular daripada Cardiovascular Central Kuala Lumpur. So hari ni tajuk kita adalah varicose vein. Ya, Betul? Okey. betul. So boleh tak doktor terangkan, kalau saya ni rakyat biasa ni varicose vein ni sampai sudah saya tak faham. Ya. Cuba doktor terangkan bahasa yang lebih mudah doktor. Saluran darah ada dua jenis kan, arterial dan vena. Hmm. Kami kena tahu fungsi saluran darah vena dulu. First thing, dia bawa darah daripada ke seluruh badan balik ke jantung. Okey. Kan? So dia balik kepada jantung sebelah kanan. Sebelah kiri jantung pump out ikut aorta. So darah ini kena seimbang. Keluar berapa banyak daripada jantung, berapa banyak kena balik ke So dia jantung. kena balance lah. Ya. So dekat sebelah kiri jantung, pressure tekanannya tinggi. Bahagian saluran vena, pressure-nya rendah. Kalau ada apa-apa masalah dalam pengaliran balik pada jantung, dia akan jadi masalah. Daripada bahagian kaki, perut atau pelvic saluran nak balik Dia jauh. ke jantung, dia kena mengatasi masalah gravity. Rintangnya gravity. Jauh macam mana. Highway dia jauh tak? Ya, highway dia jauh. Dan bukan saja jauh, dia ada rintangan dia. So Dorang jantung dia ada positionnya tinggi. I see. Kalau position tinggi, rintangan lagi tinggi. Macam mana darah ni nak. Jauh nak sampai. Ya. So dia memang dekat kaki je doktor? Dekat pelvic, Oh, dekat pun ada perut juga. pun boleh juga. Sebab ni bahagian yang kena balik ke jantung.